Disember 2025, kita sebenarnya menyahut panggilan, menyahut jemputan, terutamanya pada waktu kini di mana kita merasakan bahawa isu-isu terkait dengan orang Melayu, Hak 153 itu semakin nampaknya dihimpit oleh kerana kita berada di bawah kerajaan. Yang pertamanya gagal mentadbir, keduanya yang terlalu berharap kepada sokongan politik daripada parti-parti yang bukan Melayu. Kita juga merasakan ada keperluan untuk kita berkumpul hari ini kerana akhirnya kita dapati bahawa perjanjian Anwar Trump 2025 itu merupakan satu perjanjian kerangkanya yang boleh mempunyai kesan yang mendalam kepada negara ini dari segi kemerdekaannya, dari segi hak untuk memilih dan sebagainya. Kita juga merasakan ada keperluan untuk kita berkumpul hari ini kerana selain daripada perjanjian Anwar Trump 2025 pada 26 Oktober 2025 tersebut, ada satu lagi perjanjian iaitu MOU, Memorandum of Understanding, antara ketenteraan Menteri Pertahanan Malaysia dan juga Secretary of War Amerika yang deepen the ties yang ada sebelum ini kepada aspek-aspek lain ketenteraan, terutamanya patrolling of the South China Sea dan juga perairan Selat Melaka, radar communication, aset-aset ketenteraan dan sebagainya. Kerisauan ini telah menimbulkan satu isu yang mana kita menekan kerajaan hari ini untuk menjelaskan adakah kita sebenarnya telah pun melepaskan hak kebebasan kita yang seperti mana kita semua tahu telah lama tertubuh Malaysia ini, kini terpaksa pula menurut telunjuk Amerika. Yang itu yang pertama. Kedua, kita juga telah buat satu ketetapan dan saya rasa ketetapan itu satu ketetapan yang bagus, dan ini pun sebenarnya datang daripada floor. Kita nampak daripada floor tu ramai yang minta supaya semua parti-parti politik ni letakkan ke tepi pandangan berbeza sedikit-sedikit antara pemimpin-pemimpin mereka, tapi sebaliknya menyatukan kekuatan orang Melayu tu, dirangkul bersama dengan kesatuan orang-orang Melayu daripada bawah untuk akhirnya memasuki pilihan raya dan satu lawan satu. So saya rasa resolusi-resolusi ini penting, dan resolusi-resolusi ini juga sebenarnya merupakan ketukan kepada pintu istana untuk Raja-Raja Melayu, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong juga mengambil kira isu-isu yang dibangkitkan, dan saya rasa dari masa ke semasa konvensyen-konvensyen sebegini rupa akan dijalankan. Itulah pun ada jemputan saya dengar daripada negeri-negeri pembangkang untuk nak adakan roadshow berkaitan dengan perjanjian Anwar Trump dan juga MOU ketenteraan ini. So kita harap pesanan kita adalah semua rakyat Melayu kena faham perkara yang sedang berlaku sekarang. Kepada mereka yang tidak berbangsa Melayu, jangan risau kerana anda semua telah melalui peringkat di mana parti-parti Melayu ini memerintah negara, dan bila Melayu itu kukuh, Melayu itu kuat, secara sendirinya bangsa-bangsa lain pun akan terbela dan terjamin haknya, kerana itulah yang kita telah nikmati selama ini, tapi keadaan berbeza sekarang. Resolusi itu akan dipersembahkan pada Agong? Resolusi itu telah pun akan diangkat kepada, saya percaya, Majlis Raja-Raja, dan akan dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja. So kita tunggu perkembangan selanjutnya pada Sekretariat Orang Melayu yang merupakan penganjur bagi Konvensyen 153 ini. Cuma kita juga mengambil kesempatan dalam debat dalam perbahasan pun kita telah dengan jelas menyatakan perkara 153 ini di bawah Perlembagaan Persekutuan merupakan satu constitutional safeguard, satu keterjaminan dari segi perlembagaan, di mana hak-hak orang Melayu, hak Bumi Putera, hak Sabah Sarawak, orang asal itu tidak boleh diragut, tidak boleh diketepikan selagi mana negara ini masih ada. Cuma kerisauan kita adalah apa pendapat orang-orang bukan Melayu kepada hak 153 ini. Hak 153 ini kalau kita tengok daripada sejarahnya, tanah Melayu merdeka 57, kemudian jadi Malaysia 63. Daripada segi bangsa-bangsa lain yang bukan orang asal, bukan orang Melayu di sini, mereka telah bersetuju. Mereka tinggal di sini dengan bahagia, mereka bekerja di sini dengan bahagia, mereka belajar di sini dengan bahagia, mereka aman dan sebagainya. Tapi timbal baliknya adalah untuk memastikan bahawa hak-hak keistimewaan itu kekal kepada orang-orang Melayu, orang asal, orang Bumi Putera, Sabah dan Sarawak. So kalau semua rakyat Malaysia memahami konsep ini, saya rasa tidak akan ada masalah. So kepada orang Melayu,
kita perlu kuatkan diri kita, pada masa yang sama jaga hak bangsa-bangsa lain kepada orang-orang bangsa lain. Jangan takut dengan orang Melayu, kerana orang Melayu nak mempertahankan hak dia saja yang selanjutnya akan memastikan orang bukan Melayu terjamin dan selamat. Thank you.